Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam sesi pengajaran Bahasa Melayu tingkatan 3. Pada hari ini kita akan membicarakan mengenai tema ekonomi mampan negara makmur yang bertajuk Mentari Bersinar Jua. Standard pembelajaran kita kali ini adalah 5.1, iaitu memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai golongan kata dalam pelbagai ayat. Standard kedua adalah 5.14, memahami dan menggunakan kata kerja dalam konteks mengikut konteks. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, apakah yang anda lakukan sebelum anda datang ke sekolah? Murid-murid perlu berfikir, apakah yang anda lakukan semasa anda datang ke sekolah? Cikgu bagi peluang selama 1 minit untuk berfikir. Ya, sudah pasti perkara-perkara ini anda akan lakukan ketika sebelum datang ke sekolah, iaitu mandi, makan, bersiap, mengemas dan beratur. Maka daripada perkataan tersebut, maka pada objektif pembelajaran kita kali ini, cikgu mengharapkan para pelajar dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kata kerja, 3 kata kerja tak transitif berdasarkan petikan cermin pedoman buat sahabat dalam bentuk peta IT, dan membina sekurang-kurangnya 3 ayat berdasarkan kata kerja yang dipilih. Okey, mari sama-sama kita mendengar lagu ini dan para pelajar menyenaraikan kata kerja yang terdapat di dalam lagu ini. Ayuh pelajar, sama-sama kita menghayati lagu Tegar, iaitu Aku Dulu Bukan Sekarang. Pelajar bolehlah menyanyi bersama-sama cikgu untuk mendengar apa yang dibicarakan dalam lagu ini. Okey, sama-sama kita nyanyikan. Aku yang dulu bukan yang sekarang. Okey, silakan. Lagu ini amat popular pada ketika dahulu. Dulu bukanlah yang sekarang, dulu ditendang sekarang ku menjadi disayang. orang kaya. Dulu ku menderita, sekarang aku bahagia. Cita-citaku menjadi orang kaya, dulu ku susah, sekarang alhamdulillah. Bersyukurlah pada yang maha kuasa, memberi jalan untuk semua. Hidupku dulunya seorang pengamen pulang malam, selalu bawa uang recehan, mengejar cita-cita paling mulia, membantu keluarga di rumah. Sekolah dulu ku nggak punya biaya, terpaksa ku harus mencari nafkah, tetapi aku tak berputus asa, pasti yang kuasa memberi jalannya. Terima kasih atas penghayatan dengan lagu tersebut. Lagu ini memberi banyak pengajaran kepada kita. Namun demikian, pada hari ini kita akan membicarakan tentang perkataan kata kerja. Diharap para pelajar dapat menyenaraikan 5 perkataan kata kerja yang terdapat di dalam petikan lagu tersebut. Cikgu bagi dalam masa 2 minit untuk menyenaraikan perkataan tersebut. Okey, hasil daripada lagu tersebut, murid dapat mencatat sekurang-kurangnya 5 kata kerja yang terdapat dalam lirik tersebut. Aku dulu bukan sekarang. Antara kata kerja yang terdapat dalam petikan lagu tersebut, diharapkan pelajar dapat menyemak adakah jawapan anda seperti jawapan yang ditulis dalam slide. Antara jawapannya adalah ditendang. Tahniah kerana anda telah berjaya mencari satu kata kerja, iaitu ditendang. Disayang, menderita, menjadi, bersyukurlah,
memberi, mengejar, membantu, mencari dan memberi. Tahniah para pelajar kerana berjaya menyenaraikan 5 kata kerja yang terdapat di dalam petikan tersebut.